yang berusaha, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Yusri bin Mazlan, penolong Mufti Bahagian Runding Syariah Aqidah Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus, yang saya hormati Dhaifun al-Kiram, tetamu ahli panel kita pada hari ini, iaitu yang dimuliakan Tuan Guru Syekh Abdul Rauf bin Nurin, yang merupakan mudir dan pembimbing Pondok Tampin. Ahlan wa sahlan ila hadhihi sahah. Dan seterusnya muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan meneruskan pembentangan kita yang seterusnya, iaitu pembentangan yang bertajuk kepentingan sifat 20, sifat ma'ani. Jadi sedikit pengenalan mengenai biodata Tuan Guru kita, supaya mendekatkan, menjadikan diri kita lebih dekat kepada Tuan Guru kita. Al-Fadhil Tuan Guru Syekh kita berasal dari Bentung Pahang, yang mana beliau telah menimba ilmu dari beberapa institusi pengajian agama, di antaranya Pondok Madrasah Ar-Rahmaniyah Al-Ustar Kedah, di bawah bimbingan wal irsyad Tuan Guru Haji Yahya bin Mat Saman. Seterusnya di Madrasah Al-Ijtima'iyah Pendang Kedah, di bawah bimbingan Tuan Guru Haji Halim bin Haji Majid. Dan seterusnya Madrasah Al-Ijtima'iyah Bukit Mertajam, di bawah irsyad Tuan Guru Haji Hamzah bin Haji Ja'far. Kemudian Pondok Madrasah As-Samadiyah Al-Barakiyah Fatani, Thailand, di bawah bimbingan Tuan Guru Baba Hasan bin Abdul Latif hafizahullah, dan daripada para masyayikh dari Dimashq dan Syria, Yaman, Mesir dan Turki. Dan di antara kitab karangan Al-Fadhil Tuan Guru kita, iaitu kitab Mukhtasar Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, kitab Syarah Minhajul Abidin, kitab Umdatul Mutatahhirin dalam fiqh, kitab Bahsul Khalisah fil Bayani ila Ruh wal Hadrah, dan kitab Risalah Nur Muhammad, dan beberapa lagi risalah-risalah yang lain. Jadi yang bersama kita pada hari ini adalah daripada jaguh ilmuwan Ahli Sunnah wal Jamaah, yang alhamdulillah berdakwah dan mengajarkan ilmu pengetahuan di negeri kita yang barakah ini. Dan kehadiran beliau pada hari ini menjadikan kita alhamdulillah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nur petunjuk ilmu daripada beliau secara musyafahah dan secara talaqi. Insya-Allah saya tidak mau memanjangkan, melewatkan lagi, melengahkan masa. Saya menjemput Al-Fadhil Tuan Guru Syekh Abdul Rauf bin Nurin untuk menyampaikan kalimat mufidah, tausiah dan pembentangan yang seterusnya. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Ya. Tak payah kata. Kalau saya tak boleh pakai ni. Ini untuk ni kan? Tidak rakaman. Ada suara. Okey. ومشايخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم، وافتح علينا بمعرفة الفهم وزين لنا بالعلم، جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جعل لي وزيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis,
Ustaz Yusri, Dr. Yusri Hafizahullah, juga segala mereka yang terlibat dengan program ini. Mudah-mudahan pada pagi ini kita diberi keluasan fahaman oleh Allah SWT untuk memahamkan bahagian sifat yang kedua pada hak Allah SWT. Bagi hak Allah SWT iaitu sifat ma'ani. Saya sebenarnya kita bolehlah bincang sikit kan. Kalau terbaiknya kalau boleh kita bincang berdasarkan teks buku yang ada tu. Kalau siapa yang tak ada di tangannya boleh ambil dulu, pinjam pun tak apa. Ada kita bawa dalam 100 keping, 100 naskah. Boleh saudara kita edarkan. Cuba tengok tentang ma'ani tu. Kalau pinjam dah pulang balik lah, itu je. Kalau nak ambil terus kena bagilah bayaran dia, sebab buku tu kita print semata-mata untuk bantuan kepada program yang kita buat di pondok, dengan kita menjemput tokoh-tokoh ulama untuk membacakan teks kitab-kitab turas, kitab-kitab lama yang kita kira memang susah untuk kita dapat penjelasan talaki begitu. Itu yang sekadar setakat ini dalam masa 5-6 tahun, hampir kat 10 tahun juga lah, Pondok Tampin berusaha untuk mengadakan program yang begitu. Jadi perlu kepada dana. Jadi kita antara caranya kita print buku-buku, kita jual, hasilnya kita boleh kumpulkan dan kita gunakan untuk perbelanjaan, untuk menjemput tokoh-tokoh ulama tu, sama ada dalam negara kita atau luar atau negara jiran, Arab ke Melayu ke, asalkan mereka itu adalah tokoh yang kita kata sesepuh lah, sampai tahap sesepuh, kerana faktor umur mereka itu yang telah lanjut, pengalaman mereka itu kecimpung dalam amal dan ilmu, mengajar dan mentarbiyah, mengalami berbagai pengalaman dan banyak pembukaan futuh pada diri mereka itu, sehingga kita pun tak pernah dengar perkara tu. Bukan masalah kita nak cari perkara magic lah. Jadi benda itu memang kita tahu, tapi kita tak dengar lah, kita tak, susah nak dapat huraian begitu. Jadi dalam masa yang terhad ini nak bincang tentang sifat ma'ani. Jadi tuan-tuan nak ikut, boleh buka lah tu. Saya tak tahu, boleh bagi kepada saya satu buku tu. Kalau Syekh nak jadi murid, Syekh bahaskan pun boleh. Tengok muka surat 34 ya. Tentang sifat ma'ani. Sebelum tu kalau kita boleh melihat sepintas lalu muka surat 30 tentang pembahagian sifat-sifat Allah Ta'ala yang terbagi kepada 4: nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Dan pada kali ini kita cuba untuk mengupas ala kadar yang termampu yang dibukakan oleh Allah SWT tentang berkenaan sifat ma'ani. Kita bacakan bersama. Sifat ma'ani itu sifat makna. Wa ya kullu sifatin qa'imatin bi mahallin aw jabat lahu hukman
Artinya tiap-tiap sifat yang berdiri dengan zat yang mewajibkan hukum. Keterangan, kalimah ma'ani berasal daripada maknan. Artinya pada bahasa, arti atau tujuan daripada sesuatu alat. Misalnya mendengar ialah makna atau tujuan yang terbit daripada telinga, maka dikatakan Tuhan itu bersifat makna jua, iaitu sifat mendengar. Tidak dikatakan sifat bertelinga, kerana Tuhan itu mendengar dengan tiada alat telinga. Hikmah Tuhan menjadikan sebahagian daripada makhluknya bersifat ma'ani, supaya menjadi dalil bahawa Allah Ta'ala juga mempunyai beberapa sifat ma'ani, tetapi berbeza daripada makna ma'ani atau makna makhluk, kerana ma'ani makhluk melalui alat. Allah mempunyai 7 sifat ma'ani yang wajib diketahui mukallaf. Pertama, kudrat, artinya kuasa Allah Ta'ala tanpa tangan dan kaki. Yang kedua, iradah, artinya berkehendak Allah Ta'ala tanpa hati. Ketiga, ilmu, mengetahui Allah Ta'ala tanpa akal dan otak. 4, hayat, artinya hidup Allah Ta'ala tanpa nyawa dan nafas. Yang kelima, sama, artinya mendengar Allah Ta'ala tanpa telinga. Yang keenam, basar, artinya melihat Allah Ta'ala tanpa mata. Yang ketujuh, kalam, artinya berkata-kata Allah Ta'ala tanpa huruf, lidah dan suara. Seterusnya muka surat 35. Maksud kenyataan tiap-tiap sifat yang berdiri dengan zat itu ialah sifat yang tiada sekali-kali berpisah daripada zat. Sekira-kira kalau dibukakan penglihatan kita di akhirat kelak, kita akan dapat melihat kesemua sifat-sifat ma'ani itu ada pada zat Allah Ta'ala. Cuma perlu diingat, ma'ani Allah Ta'ala adalah layak dengan kebesarannya, cuma berbeza sama sekali dengan ma'ani makhluk. Mungkin yang jahat tu perlu dibetulkan ma'ani, tak apalah, cetakan masa akan datang kita akan cuba untuk bagi. Inilah maksud sebagaimana berkata para ulama, wujudun fi zihni wa fil kharij, artinya ada dalam fikiran dan ada di luar fikiran. Maksud kenyataan yang mewajibkan hukum ialah bila mana kita menetapkan Allah Ta'ala mempunyai segala sifat ma'ani, tetaplah pula dia mempunyai suatu sifat yang lain, iaitu sifat ma'nawiyah. Dengan lain perkataan, dikatakan ada ma'ani mewajibkan ada sifat ma'nawiyah. Dinisbahkan sifat-sifat ma'ani sebagai wujudi bangsa ada, sebagaimana maksud kenyataan tiap-tiap sifat berdiri dengan zat, sebagaimana tersebut dahulu perbincangan dia. Okey, footnote di bawah itu, di dalam sebahagian kitab-kitab ulama Fatani, dia terjemahkan kenyataan ini dengan bermaksud adanya sifat pada zat. Maka bermakna zatnya adalah mausuf, suatu yang disifatkan dengan sifat-sifat ma'ani. Dari itu jelas adalah perbezaan sifat-sifat ma'ani dengan sifat yang lain. Kita nak bincang tentang ma'ani itu sendiri. Okey. Sekadar baca begitu boleh baca lah, tapi kita nak faham tu satu perkara lain pula. Nak faham tu kena ada penghuraian dia. Okey, saya nak hurai macam mana yang saya nak mula dulu. Saya nak tengok kita lama saya. Baik.
sifat ma'ani, sifat makna. Sepatutnya sebelum kita membincangkan tentang sifat ma'ani ni, perlu kita memahamkan tentang sifat nafsiyah dan salbiyah dengan kurang-kurangnya dasar, asas pengertian dan maksud nafsiyah dan salbiyah. Nafsiyah ada satu sifat, iaitu sifat wujud. Salbiyah ada mempunyai 5 sifat: qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Dan seterusnya kita masuk pada perbincangan tentang sifat ma'ani, bahagian yang ketiga daripada 4 bahagian sifat. Dan sebenarnya nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah ni bukan hanya boleh kita faham hanya ada pada sifat-sifat itu, kita tentukan pada sifat, pada perkara yang qadim saja, itu kepada Allah SWT sahaja. Kalau kita melihat di satu sudut perbincangan para ulama, sama dalam kitab-kitab turas, kitab-kitab jawi, kitab-kitab lama, biasanya para ulama kita hanya menjuruskan, maksudnya direct to point, bila membincangkan pembahagian 4 sifat itu, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan manawiyah, itu hanya terus kepada sifat-sifat ketuhanan, sifat Allah SWT. Sebab tauhid ni kita kena jelas dan kena terus pada maksud, jangan banyak sangat simpang siurnya. Lebih-lebih kalau kita berhadapan dengan orang awam, dikhawatiri akan lain pula fahamannya. Tapi di samping itu, oleh kerana kita pun semua orang yang dah biasa belajar, dah biasa menadah kitab, ada di kalangan kita memang telah khatam banyak kitab, dan telah biasa kita mendengar kuliah-kuliah tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah ni daripada para guru kita. Jadi patut juga ditambahkan sedikit maklumat. Sebenarnya pembahagian 4 sifat itu juga ada pada makhluk, ada sebenarnya. Cumanya ulama-ulama membincangkan terus kepada sifat-sifat ketuhanan itu sebab itulah tadi asasnya, supaya jelas, supaya cepat boleh sampai kepada maksud dan tujuan kita mempelajari akidah, mempelajari ilmu tauhid. Dan kalau ditanya kenapa perlu ada perbincangan yang begitu detail, begitu sekali, sebenarnya detail itu sebab tauhid itu sendiri, asas tauhid itu iaitu menolak syirik, menolak ada kesangsian, menolak sangka-sangkaan dalam hati yang timbul dalam hati orang beriman atau hati manusia tentang ketuhanan. Jadi perlu ada penjelasan perbezaan di antara yang mana yang baru, yang mana apa yang dikatakan baru ataupun makhluk, yang mana dikatakan khaliq, pencipta, qadim. Qadim dengan hadis berbeza terang. Kalau sehingga kepada tahap pembahagian asas-asas pembahagian sifat itu sendiri pun perlu ada penjelasan. Tinggal lagi kita nak membincangkan, kita nak dahulu pada perbincangan kita adakah tentang ketuhanan ataupun tentang makhluk, itu terpulanglah. Tapi sesuai dengan dalam bidang akidah itu tentang terus kepada Tuhan. Sebab itu setengah-setengah anggapan orang awam sifat pembahagian 4 sifat itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah ni sifat-sifat Tuhan saja. Sebenarnya sifat makhluk pun ada. Banyak kan. Kita lihat saja contohnya seperti kalau kita melihat kitab Hidayatul Mutafakkirin, kitab Tuan Husin almarhum Tuan Husin Kedah, satu orang ulama yang kental lah berdakwah, mengarang kitab. Dalam kitab beliau itu, beliau susun kitab Hidayatul Mutafakkirin tu kerana sesuai dengan zaman beliau tu timbulnya golongan hakikat marifat, pengajian jenis hakikat marifat, jenis yang tak payah semayang, tak mau syariat ni, hanya sekadar menghafal nota-nota catatan pada guru mereka dan istilah-istilah yang dianggap istilah tasawuf sufi. Padahalnya mereka itu bukan tasawuf sufi pun, semayang pun tidak, nak sufi macam mana? Golongan mutasawwifah tu, golongan orang ahli bertasawuf, tiru, hafal perkataan, dia ingat dia tasawuf dah. Jadi golongan yang begitu wujud di zaman Tuan Husin. Jadi kalau kita lihat pada awal buku kitab karangan akidah beliau itu, memang banyak masalah-masalah yang telah dijelaskan
tentang apa juga akidah-akidah, sangkaan-sangkaan orang-orang yang belajar ilmu itu yang tamu bersyariat, yang memandang sembahyang ni sebagai kulit, sembahyang azan, sembahyang kita rukun 13 ni kulit. Ini golongan tu wujud. Sampai hari ni pun masih wujud golongan tu. Okey. Jadi dalam kitab Tuan Hussein itu ada disebut sifat salbiyah bagi makhluk itu adalah setengah kata disebut sebagai, diistilahkan sebagai sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah bagi makhluk itu ialah kudus, baru. Bagi makhluk, bagi kita ni, sifat diri kita ni adalah baru, terang di situ. Hadisun kan, ataupun hudus, baru tu, perkara yang baru berlaku. Dulu asal tak ada, sekarang ada. Itu sifat diri kita, hakikat diri kita ni sebagai makhluk. Al-mawjud ba'dal adam, ada lepas tak ada. Asal dulu kita tak ada, kemudian Allah Ta'ala ciptakan kita. Adalah kita. Perubahan antara tak ada kepada ada tu dikatakan baru, diistilahkan dalam istilah ilmu sebagai hudus. Kita yang bersifat dengan baru itu, sifat hudus tu dikatakan hadisun. Istilah lah bahasa Arabnya. Itu pun jadi pening je setengah orang. Hudus, hadis, muhdas kan. Mainan-mainan istilah itu bukan mainan. Itu kalau kita masuk medan dia, memang kita kena hafal lah perkara-perkara tu. Begitu kita belajar ilmu mechanical, ilmu baiki enjin kereta, kita banyak perkara-perkara istilah-istilah yang kita kena hafal. Kalau kita tak belajar khas, tak betul masuk dalam medan dia, tak perlulah. Dalam akidah kita boleh masuk, kena belajar, kena hafal lah. Bila kita masuk belajar medan pengajian ilmu akidah, hafal lah. Cumanya adakah istilah tu fardu ain atau fardu kifayah, tu masalah lain. Masalah lain. Yang pentingnya kita faham. Jadi sifat nafsiyah bagi makhluk ni, kata Tuan Hussein, adalah sifat baru, hudus. Sebab tu apa yang diistilahkan sebagai hudusul alim alami bi asrih. Hudusul alami bi asrih. Alam ni, semua alam ni tak kira lah apa mana alam. Itu satu istilah juga. Alam tu apa makna dia? Apa arti alam? Alam tu perkara yang lain pada Allah Ta'ala. Lain pada Allah Ta'ala, selain pada Allah Ta'ala. Alam namanya tak kira lah. Malaikat ke, jin ke, syaitan ke, kayu ke, batu ke, angin ke, alam. Jadi satu dasar akidah yang telah diputuskan oleh akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, hudusul alam bi asrih. Alam ni semuanya adalah baru. Apa makna baru? Al-mawjud ba'dal adam, ada selepas tak ada. Dulu asal tak ada, diciptakan, baru ada. Baru. Tuhan sebalik pada baru tu Tuhan qadim. Qadim ni dia tak ada permulaan. Bila kata tak ada permulaan, lanjutannya tidak diciptakan lah. Banyaklah bahas itu. Dia tak ada mula. Tak ada kata mulanya tak ada kemudian ada. Kita ada mula kita. Mulanya tak ada, sekarang ada. Okey. Jadi tentang nafsiyah, tentang salbiyah, perkara yang tak layak bagi Allah SWT tu sangat perlu kita faham. Mula-mula tentang nafsiyah, tentang sifat diri ketuhanan itu, iaitu wujud, kewujudan zat dan kewujudan semua sifat Tuhan yang qadim, yang sedia kala. Itu sudah pasti kita sudah faham. Kemudian kita masuk kepada perbincangan kedua, iaitu salbiyah. Apa yang tidak layak, yang tidak patut ada kepada zat yang wajibul wujud, zat yang ada, yang sebenarnya ada tu, zat Tuhan tu. Sekurang-kurangnya ada 5 perkara yang terang, yang dibahaskan yang oleh para ulama, yang memang nasnya terang dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ijma'. Qidam baqa' mukhalafah lil hawadis qiyamu nafsih. Dan dalam qiyas pun ada, dalam pemikiran. Dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, kalau menurut Imam Az-Zabidi dalam Ittihaf Sadatul Muttaqin, beliau ada 4 sebenarnya. Al-Quran, Kitabullah, nas-nas yang sarih, yang terang, yang nas menjadi dasar akidah. Yang keduanya hadis-hadis, riwayat-riwayat, nukilan-nukilan daripada
Nabi SAW. Ia ni bawa nukil turun secara ijma'. Yang ketiga ijma', secara memang pasti. Perkara itu tidak dimasuki oleh ijtihad, tak ada bohong. Bukan boleh buat-buat reka ijtihad dalam akidah, tak ada. Jadi kalau sekiranya sah nukilan itu, walaupun Nabi tak sebut, walaupun tak ada hadisnya, walaupun tak ada, tapi nukilan tentang akidah itu sah dalam bentuk ijma', kesepakatan para ulama daripada satu tabaqah daripada satu period, kata satu zaman daripada sahabat, akidah itu telah wujud. Ramai sangat sahabat menyebut perkara itu, walaupun Nabi tak sebut. Itu masalah lain, tu akidah, bukan perkara reka. Kalau orang mengaji hadis pun orang faham perkara itu. Kalau perkara yang perkara akidah, kalau dinukil daripada sahabat, kita terima walaupun tak ada nukilan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dasar dia. Kemudian dinukil oleh para tabi'in sampai kepada ulama yang mengarang kitab-kitab, mengarang kitab-kitab akidah yang ramai di zaman tu kan, sampai kepada kita. Akidah tu sama aja. Waktu perubahan dalam akidah tak ada, tak berlaku perubahan dalam akidah. Dalam masalah fatwa fiqh, masalah lain. Jadi kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jangan sangsi. Jangan kita ragu-ragu, jangan terpedaya, terpengaruh dengan dakwaan-dakwaan setengah mereka yang mengatakan apa yang kita belajar pengajian akidah sifat 20 ni sebenarnya tak ada zaman Nabi. Itu cakap kosong. Cakap orang tak erti sebenarnya, dia tak faham macam mana. Dia cakap pun dia tak faham apa dia cakap. Memang begitulah kedudukan sebenar. Sebab akidah ni memang pada asal zaman Nabi dah ada berlaku dah perkara tu. Cuma dalam bentuk ucapan, perubahan-perubahan ayat, itu tidak menjadi masalah, boleh diterima semua. Dia berbeza dengan hadis. Berbeza dengan hadis kerana nak memeliharakan lafaz ucapan tu sama sebagaimana yang diucap oleh Nabi. Itu hadis. Kalau Nabi kata qala, perawi ni mesti kata qala, meriwayatkan. Jangan kata yaqulu. Jangan qila, jangan. Begitu. Kalau yaqulu, qala, qaulan. Pasti. Itu pertimbangan dalam ilmu hadis. Tapi ilmu yang selain daripada ilmu hadis, ilmu fiqh lebih lagi lah. Hanya dalam bentuk meriwayatkan makna. Lebih-lebih dalam akidah makna aja. Kalau guru kita cakap ayat yang lain, kita cakap ayat yang lain, tapi maksud makna dia sama, tak apa. Perkara itu juga. Jadi kita nak kata ke mana macam itu? Jadi macam kita masuk dalam, kalau kita ibadat sekarang, kita pergi, kita belajar satu madrasah, kita masuk madrasah pondok ke madrasah ke universiti, kita belajar di situ bertahun-tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, bertahun-tahun kita belajar. Adakah kita belajar dengan syekh kita, guru kita itu selama 5 tahun, kita kata kita rekod, kita ingat semua ucapan guru kita tu selama 5 tahun? Ada orang boleh buat begitu ke? Ada? Tak ada pun. Kalau dah tak ada, kenapa pula kita bila setelah selesai 5 tahun kita belajar di madrasah tu, kita dianugerahkan pengesahan, pengiktirafan kita pernah belajar situ di madrasah itu selama 5 tahun, atau di universiti itu kita ditauliahkan, diberi sijil. Kenapa diberi sedangkan kita tak menghafal semua ucapan syekh kita selama 5 tahun? Itulah. Jadi berbandingan begitulah tuan, perkara ni perkara makna. Akidah ni dinukilkan secara makna. Fiqh begitu je secara makna. Ilmu-ilmu yang lain daripada ilmu hadis memang dalam bentuk makna. Hatta ilmu tafsir sendiri pun menafsirkan Quran itu dengan makna. Sebab itu Quran tafsir itu lagi lama, lagi banyak, berjilid-jilid, mula-mula kecil pun uraikan jadi banyak. Ada yang nipis, ada yang besar, ada yang tebal. Ilmu akidah pun serupa. Asalkan bentuk mu'taqad, akidah yang dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perkara yang sama. Nak guna kalimah lain istilah lain. Asy-syari'ah la musyahah fil istilah. Syariat tak kedekut dengan istilah. Sebab tu tak boleh dipertikaikan. Jangan kita dengar dongengan orang mengatakan kita belajar ilmu sifat 20 ni Nabi tak pernah mengajar gitu. Kalau kita belajar 20, wajib belajar 20, Nabi pun tak nak mengajar, jadi ada benda yang Nabi tinggal tak ajar kita lah. Dia cakap itu, cakap dongeng dia tu. Jangan dengar lah. Jangan dengar begitu ya. Tu kesimpulan dia. Baik. Dan setelah kita mantapkan
pemahaman kita terhadap sifat-sifat salbiyah, sifat yang tak layak bagi Allah SWT. Tuhan itu tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, tidak binasa, tidak dia tidak ada mempunyai pencipta, dan dia itu adalah zat, bukannya sifat, dan tidak ada persamaan dalam 10 bentuk persamaan yang katakan mukhalafah lil hawadis. Mukhalafah tu maknanya menafikan, menidakkan, membersihkan Tuhan tu ada bentuk persamaan dengan makhluk ciptaan dia. Ada 10 bentuk persamaan yang perlu kita faham dalam perbincangan sifat mukhalafah lil hawadis. Kemudian qiyamul binasih, wahdaniyat, keesaan, ketunggalan, menafikan Tuhan tu banyak, sama ada zat dia, sifat dia, asma dia. Af'al tak apa, af'al Tuhan banyak tak apa, sebab af'al Tuhan tu baru makhluk. Itu pada perbincangan khilaf di antara Asy'ariyah Maturidiyah lah. Kemudian wahdaniyat, qudrat. Ialah 5 lah. Qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamul nafsih, wahdaniyat. Jadi 5 bentuk sifat salbiyah ni bukanlah menunjukkan Tuhan tu hanya salbiyahnya hanya 5 saja, banyak. Cuma seluruh yang banyak-banyak tu, kalau nak nafi yang banyak, sebenarnya terkandung, terhimpun dalam 5 sifat itu saja. Dan 5 sifat ni ada nas dia dalam Al-Quran, dia dalam hadis, dia dalam ijma', dia nukilkan, dia dalam riwayat, dalam kitab-kitab akidah yang dikarang di zaman itu sangat hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terang. Itu sebabnya bukanlah dengan menunjukkan bila kita belajar sifat salbiyah tu hanya 5 aja sifat salbiyahnya, tidak. Semua yang lain itu terkandung maknanya dalam salbiyah. Kemudian seterusnya kita membincangkan tentang ma'ani. Ma'ani ni sifat-sifat makna. Okey. Kalau ditanya kepada kita, kenapa ada susunan yang begitu? Kenapa didahulukan sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, kemudian ma'ani, dan diakhirikan dengan ma'nawiyah? Ada sebabnya. Para ulama menyusunkan itu, ada sebabnya. Kalau kita nak congak lah, kalau kita belajar, kita jauh dalam Aqidatul Najid Durrus Samin tu ada. Kenapa dibincangkan dulu sifat wujud? Kerana sesuatu perkara tu, kalau tidak wujud, kita nak bincang apa dia? Kalau tak ada, nak bincang apa perkara-perkara lain tentang mendengar, tentang melihat. Kalau dah tak wujud, kena wujud dulu, munasabah kan. Kemudian setelah kita faham tentang kedudukan wujud tu, beza di antara wujud yang qadim, wujud yang zati, dengan wujud yang aridi, wujud Tuhan dengan wujud makhluk. Ada beza. Ada juga Tuhan tu ada, kita pun ada. Apa beza dia? Dah lepas perbincangan dia kan, sepatutnya perlu kepada pembersihan. Sebelum kita bincangkan ma'ani, kena bincang salbi dulu. Salbi ni ibarat kata bersih, sifat tanzih. Kalau orang dulu-dulu ada dalam kitab-kitab ibarah, kitab yang lama, dia sebut taqdim, mendahulukan taqdimut tanzih ala tazyin. Taqdimut tanzih ala tazyin, mendahulukan bersih daripada berhias. Kita dulukan bersih daripada berhias. Kalau kita nak pergi masjid hari Jumaat, kita nak datang majlis ini contohnya pagi tadi, apa dulu kita buat? Kita bangun tidur, lepas sembahyang, kalau kata sembahyang, sebelum kita sembahyang pun senang kan. Sebelum kita sembahyang pun kita buat, kita bersihkan dulu badan kita. Adakah sebelum kita sembahyang kita pakai jubah, pakai minyak atar, lepas tu baru kita pergi masuk tandas untuk mandi? Baru kerja gitu. Tu kata taqdimut tanzih ala tazyin, mendahulukan bersih daripada menghias. Kita mandi dulu, kita gosok gigi, kita cuci badan kita bersih-bersih. Sebelum tu buang air dah semua selesai, diakhiri dengan berwudu kalau tidak ada hadas besar lah. Dalam bab fiqh ada kan. Kemudian baru kita berhias, memakai pakaian yang sesuai untuk ibadah, memakai pakaian dengan mewangi-wangian, itu menghiaskan diri. Mendahulukan bersih baru berhias. Sebab tu disusun salbiyah dulu, kemudian baru ma'ni. Ma'ni itu hias, sama basar kalam,
Itu sifat-sifat kamalat, penyempurnaan, kesempurnaan Allah SWT. Antara sifat kamalat yang begitu banyak, la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita anta 'ala nafsik. Kami tak boleh nak hitung, nak kira pujian atas engkau sebagaimana engkau memuji diri engkau, sebagaimana engkau memuji diri engkau ya Allah. Menunjukkan puji itu menunjukkan sifat yang banyak, sifat yang baik, sifat yang elok, merujuk kepada sifat-sifat kamalat, sifat kesempurnaan, banyak sangat. Tapi daripada banyaknya sifat itu, yang mesti kita tahu, yang mesti kita faham, hanya 5 sahaja. Kenapa 5? Kenapa tak lebih? Itu 5 yang setelah dibuat kajian oleh para ulama akidah, hanya 5 itu saja sudah madai dan terang. Kalau dia tanya, nasnya terang dalam Al-Quran kan. 5 itu saja. Yang lainnya itu terkandung dalam 5 sifat ini. Yang lain-lain itu terkandung dalam 5 sifat ini. Kerana sifat yang kita nak bincang adalah sifat zati. Sifat zat. Sifat zat. Kalau nak bahas tentang tu, kenapa 5 je, kenapa tak banyak? Sedangkan nama-nama Allah SWT dalam Al-Quran itu, kalau orang yang sudah faham asal usul sifat itu, kena tahu daripada nama. Kita nak tahu mana sifat kalau tak tahu nama. Sebab tu Al-Quran disebut nama je. Walillahil asma'ul husna. Bagi Allah Ta'ala tu mempunyai nama-nama yang sangat elok. Ada 99 asma'ul husna itu di dalam Al-Quran. Al-Quran 99. Kalau dalam hadis lebih sebenarnya, banyak lagi. Banyak nama-nama Tuhan, banyak. Bukan 99 saja. Kita baca kitab-kitab akidah kan. Kalau dalam Durrus Samin saya ingat ada nukilan itu yang mengatakan nama Tuhan itu 1000. Ada yang mengatakan lebih. Kalau dalam Dalailul Khairat disebut 200. Dicatat situ 200 nama Tuhan. Nama-nama Allah tu 200. Itu kita tinggalkanlah perbincangan itu. Cuma yang jelas dalam Al-Quran tu 99 menunjukkan 99 sifat. Tu kaedah dalam bahasa Arab lah. Kerana nama menunjukkan sifat. Al-asma dalatun ala sifat. Nama menunjukkan sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim menunjukkan sifat. Qadirun menunjukkan kudrat. Muridun menunjukkan iradah. Alimun menunjukkan ilmu. Begitulah seterusnya. Jadi dalam medan perbincangan akidah ni, kita membincangkan tentang sifat-sifat zat. Di samping itu baru kita bincang sifat-sifat fi'il. Kena faham situ. Sifat tu sendiri menurut ilmu akidah, menurut ulama-ulama ahlul kalam, ulama-ulama akidah ahlus sunnah wal jamaah, terbagi sifat tu ada 3 jenis. Ada apa yang dikatakan sebagai sifat zat, ada yang dikatakan sebagai sifat fi'il, ada yang dikatakan sifat idhafiyah. Kalau sifat zat, di antara banyak-banyak sifat-sifat yang disebut dalam Al-Quran ataupun dalam bentuk nukilan yang sampai kepada kita, yang sampai kepada para ulama mutaqaddimin, sampai kepada mutaakhirin, yang sarih dipilih pula yang terang. Sifat zat yang terang, yang sarih, hanya 5 saja. Itu yang 5 pula 20 kan, 20 itu ada khilaf lagi. Kalau ikut mazhab yang apa, yang sahihnya 13, memadai dengan 13. Tapi kalau ada kesangsian, kena 20 juga. Itu akhir keputusannya 20. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ya'rifa ma yajibu li haqqi maulana jalla wa azza. Fa mimma yajibu li haqqi maulana jalla wa azza 20 sifatan. Wajib atas setiap mukallaf mengetahui sifat-sifat yang wajib, mustahil, harus bagi Allah Ta'ala. Sebahagian daripada sifat yang wajib bagi Allah SWT itu 20. Kita tahu 20 yang wajib, ini 20. Ada lagi mustahilnya 20, satu yang harus 41 pula. Penjelasan kan, demi penjelasan telah disusun para ulama. Jadi sebab itu diletak sifat ma'ani kepada perbincangan yang ketiga selepas daripada sifat salbiyah. Kerana kaedah itu, kalau orang kata kaedah itu pun mana dalilnya? Hoi, disebut ulama, dalil semua ada. Kalau Qurannya ada dalil juga, berdasarkan Quran. Berdasarkan hadis pun ada juga. Berdasarkan
Amalan orang salafus soleh pun ada. Ada tuan. Susunan yang begitu tu. Kalau dalam Quran kita tengok satu ayat cukuplah. Banyak ayat-ayat yang lain kan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'. Di hujung ayat tu apa? Wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai' itu menunjukkan kepada tanzih, penyucian. Suci dulu, bersih dulu, salbiah dulu. Wa huwas samiul basir. Kemudian padahal dialah Allah Taala itu As-Sami' Al-Basir. Dua sifat je kan? Mendengar lagi melihat. As-Sami' merujuk kepada sifat sama'. As-Sami' itu isim, nama asma' tu, Sami'un Basirun tu. As-Sami' As-Sami' merujuk kepada sifat sama'. Al-Basir merujuk kepada sifat basar. Huwallahu allazi la ilaha illahu huwa alimul ghaib wasyahadah. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaib wasyahadah. Contohnya ayat yang lain. Huwallahu, dialah Allah Taala, itu zat wajibul wujud. La ilaha illahu, tanzih. Nafi dulu yang mustahil tu. Alimul ghaib wasyahadah, yang sangat mengetahui perkara yang gaib lagi yang nyata. Alim, sifat alim. Alimu merujuk pada sifat ilmu. Begitulah seterusnya. Jadi kaedah ni, kalau orang kata ini kaedah pandai-pandai ulama tua kita, orang kampung ulu je, kita jauhi je sebut gitu, nafi dulu baru isbat. Ini macam-macam orang sekarang bercakap kan. Dia nak menyabitkan Tuhan tu ada atas langit kan. Tuhan tu ada atas langit, Tuhan tu ada betih, Tuhan tu bertangan tapi tak serupa tangan kita. Tuhan tu duduk. Kalau nak pakai ayat macam itu memang banyak dalam Quran. Jadi kita kena tanyalah, kalau Tuhan tu duduk atas kursi, habis dia ada punggung tak? Kenapa tak sesuai gitu? Tak tu. Pasal dia tak nak pakai kaedah yang ulama kita mengajar. Dia kata ulama kita mengajar ni tak ada dalam Quran caranya. Itu tadi ayat yang kita baca tu bukan Quran. Tanzih dulu baru isbat. Nafi dulu baru isbat. Bukan Quran. Susunan tu. Salbiah dulu baru bercerita tentang ma'ani. Macam itu. Jadi pakai cara mengaji demo tu kan. Tuhan di langit, atas arah. Duduk atas kursi. Lepas tu dia ada betih. Lepas tu dia ada tangan. Dia duduk atas kursi, dia punggung tak ada ke? Jawab, ada tak punggung? Kalau kata tak boleh tanya ada punggung, tak boleh tanya pasal apa, pasal dia duduk. Dia duduk atas apa? Atas kursi. Ada punggung tak boleh lah tanya. Boleh tak tanya je. Tanya pergi lah. Kalau dah kata ada punggung. Ada punggung dia berak. Dia buang air tak? Mana jamban dia? Kata Tok Guru ni main-main. Main-main lah. Apa lagi main-main Al-Quran? Cara kamu tu lagi bahaya. Kamu lagi mempermainkan ayat Quran. Mempermainkan akidah orang awam. Lagi berbahaya. Kalau kita belajar akidah cara Ahlus Sunnah wal Jamaah, cara orang tua senang faham. Nafi dulu baru kita isbatkan. Sebab tu kalau dah mengaji cara ilmu kita ni, mari datanglah apa juga. Apa juga nas Quran yang macam mana pun, Tuhan melihat ke Tuhan apa ke, semua tu setelah kita selesaikan salbiahnya. Kita tahu Tuhan itu mukhalafahnya, dia tu qidam baqa' mukhalafah lil hafiz, qiyamu bi nafsihi wahdaniyat. Baru selesai. Kata tak selesai. Okey. Sebab tu susunan dahulu kemudian sifat-sifat yang 4 jenis itu semua telah dimantapkan oleh para ulama. Okey, kalau kita nak fahamkan kata ayat mutasyabihat, perbincangan tentang ayat mutasyabihat, contoh kan. Tuhan tu Ar-Rahman ala arsy istawa. Tuhan bersifat dengan pemurah itu istiwa di atas aras. Kita cari salbiah dia tu. Cari. Maknanya kita nafikan perkara yang tak layak bagi Tuhan, baru kita isbatkan. Itu cara orang tua. Wa kullun nasin aw hamat tashwiha awilhu aw fawid warum tanziha. Itu kaedah kita. Maknanya kita tak faham maksud
istiwa atas aras tu kita serah kepada Allah Ta'ala. Itu mana bersihkan tu, bersih daripada segala kesamaran. Kita tak faham mana Tuhan itu di atas aras, kita tak faham, kita serahkan kepada Allah SWT. Begitu cara dia. Kalau nak baca istiwa, baca istiwa lah. Itu perbincangan telah selesai sebenarnya dalam bab sifat ma'ani, sifat salbiyah. Okey, sekarang kita teruskan pada ma'ani. Sifat-sifat ma'na wahya kalimat wahya kullu sifatin qa'imatin bi mahallin au jabat lahu hukman. Tiap-tiap sifat yang berdiri dengan zat. Kullu sifatin. Sifat ma'ani ni adalah maksudnya tiap-tiap sifat. Kalau yang dibincangkan sebagaimana kita bincang tadi, hanya kita membincangkan sekadar 5 sifat apa sifat ma'ani, 7 ya, 7 sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Okey. Jadi tiap-tiap sifat, tapi bukan 7 tu semata-mata 7. 7 tu yang wajib kita tahu. Itu kita kena bagi tahqiq juga. Berdosa kalau kita tak tahu. Kita tak reti 7 tu berdosa. Macam itu. Jadi memadai kita sekadar mengetahui yang 7 tu, yang lain tu semua yang kesempurnaan sifat-sifat yang lain tu terkandung maknanya di dalam 7 tu. Okey, kullu sifatin, tiada sifat qaimatin yang berdiri, bi mahallin maksud dengan zat. Ini kerana nak membezakan kalimah ini dimasukkan dalam ta'arif sifat ma'ani, tujuannya untuk membezakan, menolak sebahagian setengah daripada fahaman akidah-akidah yang di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan sifat ma'ani Tuhan tu tak ada. Contohnya seperti fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah kata sifat ma'ani tu tak ada. Habis Tuhan kuasa dengan zat. Tuhan melihat dengan zat Tuhan. Tuhan berkata-kata, kalam tu berkata-kata dengan zat dia. Semua dengan zat. Itu bid'ah, menyanggah Al-Quran, menyanggah Al-Hadis Ijma' dan akal yang sihat. So Al-Quran terang, wa kallamallahu Musa taklima. Kallama tu itu sifat. Kalau orang belajar ilmu bahasa ke ilmu aqliyah kan, semua faham kan kalimah itu menunjukkan sifat. Sami'un basir, itu nas Al-Quran. Jadi kalau kita pandai-pandai kata Tuhan tak ada sifat, jadi kita menyanggah Al-Quran, tak boleh. Lebih-lebih dalam bidang akidah, Tuhan tu mempunyai sifat. Mempunyai sifat. Tuhan itu zat yang wajibul wujud, yang wajib ada. Dan zat yang wajibul wujud ni ada sifat. Sifat ni tak tahu mana, kita tengok dalam Al-Quran, dalam kitab akidah telah dibentang oleh para ulama. Baca, kita belajar, fahamkan jelas saja. Okey, Mu'tazilah kata Tuhan tetap sifat tu. Kullu sifatin qaimatin, sifat yang berdiri dengan zat. Ataupun boleh kita katakan kalimah sifatin qaimatin bi mahallin ini, berdiri dengan zat ni untuk menolak, mengeluarkan fahaman, kalau tak Mu'tazilah pun setengah daripada golongan yang tidak Mu'tazilah pun, tapi mereka itu contohnya golongan Karamiyah. Satu golongan nama golongan mazhab Karamiyah. Karamiyah ni mengisbatkan sifat-sifat ma'ani itu di luar zat, ataupun dia katakan mengisbatkan sifat-sifat kuasa contoh tu sebagai baharu. Dia kata baharu. Itu kita boleh lihat dalam syarah-syarah atau huraian-huraian para ulama. Jadi sebenarnya dia sifat zat. Itu yang kita telah kemukakan tadi. Sebenarnya sifat itu terbagi kepada tiga jenis sifat. Sifat zat, sifat fi'il dan sifat idhafiyah. Kalau nak bincang tentang itu pun setengah jam. Jadi kita faham sekali lalu sahaja. Semua sifat-sifat 20 yang kita belajar dalam pengajian akidah, pengajian kita nama ilmu kita ilmu akidah, mengaji sifat 20 itulah, itu sifat zat. Jadi kalau ada orang memahamkan semua sifat-sifat yang dibincangkan dalam ilmu akidah yang kita belajar tu sebagai bukan sifat zat, jadi dia dah terkeluar pada ta'rif lah. Bukan itu dimaksudkan sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ataupun Tuhan itu tak bersifat sebagai golongan pemahaman golongan Mu'tazilah, itu pun bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Tuhan itu zat, dia mempunyai sifat. Dalil ni semua Al-Quran.
Al-Quran sini sudah memadai sebagai dalil. Kullu sifatin qa'imatin bimahallin. Jadi Tuhan berkuasa menciptakan alam ni dengan sifat kudrat. Begitu fahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tuhan melihat sekalian alam ini, sekalian makhluk dia ni dengan sifat basar. Tuhan mendengar segala perkara, segala alam ini, segala makhluk ciptaan dia itu dengan sifat sama, termasuk diri dia sendiri. Sebab basar dan sama itu melingkupi tugas dia sama ada pada perkara-perkara ciptaan dia atau diri dia sendiri. Tuhan mendengar semua ciptaan dia. Makhluk-makhluk ciptaan dia, gunung, ganang, suara yang sangat halus, suara yang ada suara, perkara yang ada suara ke perkara tak ada suara, semua Tuhan dengar. Perkara ada suara-suara yang kita tahulah. Suara budak kecil, suara corong azan, suara azan yang dicorong-corong pembesar suara, suara bunyi kereta, bunyi yang bergesek, batu yang bergesek, itu yang ada suara. Tapi yang tak ada suara, Tuhan dengar juga. Itu dasar akidah, kita kena percaya begitu. Batu-batu bercakap, kita tak tahu. Gunung ganang bercakap, kita tak tahu. Kita tak terfikir pun gunung ganang bercakap. Quran kata bercakap. Gunung ganang itu bertasbih. Tak, itu dalam Quran kata begitu. Ia ada suaranya. Tuhan mendengar. Begitu juga dengan diri Tuhan, dengan zat Tuhan, dengan sifat-sifat Tuhan. Allah mendengar zat dia, mendengar zat diri dia, mendengar sifat-sifat dia. Mendengar macam mana, kita tak tahu. Hanya cumanya kita wajib mempercayai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, percaya Tuhan itu mendengar zat dia, mendengar sifat-sifat dia yang qadim, dan mendengar segala perkara yang maujudat, perkara yang ada. Itu perbincangan cara ringkas lah. Kena lebih lagi, kena pergi mendadah kitab. Okey. Jadi Tuhan mengetahui dengan sifat ilmu, tahu semua perkara, tahu semua perkara ni dengan sifat ilmu. Sifat ilmu dia, bukan dengan zat dia semata-mata. Berkata-kata dengan sifat kalam, menciptakan, mengada dan meniadakan dengan sifat kudrat, menghendaki, semua dengan sifat iradah. Begitulah seterusnya. Jadi kullu sifatin qa'imatin bimahallin, dengan zat, berdiri dengan zat. Tapi kita telah ditambihkan, diberi peringatan oleh para ulama akidah, jangan pula kita menyangka sifat-sifat Tuhan tu perlu kepada zat Tuhan. Jangan kita guna istilah tu, tidak beradab. Tak boleh. Kita hanya berkata Tuhan itu berada, sifat-sifat Tuhan tu berada pada zat dia saja. Berdiri dengan zat ni ada diterangkan belakang, mana qaimah tu, makna wujud, ada pada zat dia. Sifat-sifat Tuhan tu ada pada zat. Cakap bahasa yang sangat halus, yang sesuai dengan makam Tuhan yang sangat tinggi, yang agung. Jangan kita gunakan istilah tu tak sesuai. Istilah tu hanya sesuai untuk makhluk, kita gunakan untuk Tuhan. Seperti mana yang telah diberi peringatan oleh para ulama, jangan sampai kita mengatakan sifat-sifat Tuhan macam seperti sifat kudrat, iradat, kuasa Tuhan, mendengar Tuhan, melihat Tuhan, kudrat, iradat, ilmu hayat tu, dia memerlukan zat Tuhan, tempat berdiri, tempat dia duduk, dia berada, bertenggik ke apa ke. Itu semua kita jirim istilah tu sesuai untuk makhluk. Jirim jisim a'rad. Tuhan bukan jirim jisim a'rad. Dia tak sesuai guna istilah-istilah macam itu. Cuma yang sesuai kita mengatakan Tuhan, sifat-sifat Tuhan itu berada pada zat Tuhan. Berdiri dengan zat Tuhan ni berada lah. Berdiri mana berada dengan zat Tuhan yang mewajibkan hukum. Yang mewajibkan hukum ni, kalau menurut penghuraian dalam buku ini, itu yang biasa dihuraikan oleh para guru. Kalau kita boleh tengok dulu, lihat lagi satu penghuraian yang agak jarang kita dengar. Wa ujabat lahu hukuman tu dengan makna nisbah. Kita isbatkan, kalau contoh macam ilmu. Ilmu tu sifat ma'ani. Jadi ilmu tu bila kita nisbah kepada Allah SWT, kita katakan Allah Ta'ala itu alimun. Huwa alimul ghaibi wasyahadah. Macam itu. Itu nisbah. Nisbah mana? Dinisbahkan sifat-sifat ma'ani itu kepada zat Allah Ta'ala. Maka zat Allah tu dikatakan zat yang bersifat dengan sifat ma'ani.
Contohnya sifat kudrat, kuasa. Kuasa itu bila dinisbahkan pada zat Allah Ta'ala, kita katakan zat Allah Ta'ala itu qadirun. Qadirun, yang maha kuasa. Iradah itu sifat ma'ani. Satu sifat ma'ani, contohnya lagi adalah iradah. Jadi iradah itu bila kita nisbahkan kepada Allah, kita kata Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala itu muridun, fa'alun lima yurid. Dia muridun lah kan. Ini maksud aujabat lahu hukman. Tapi ada makna yang di belakang ni yang telah kita baca tadi, nanti kita ulang balik. Baik, keterangan kalimah ma'ani berasal daripada makna. Artinya pada bahasa, arti atau tujuan daripada sesuatu alat. Ini memang satu huraian yang ringkas, tapi memang dinukilkan dalam kitab-kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, kitab para ulama kita yang muktabar. Saya lama juga mencari di mana asal usul huraian begini. Kita hanya berjumpa dalam Risalah Tauhid contohnya, buku atau kitab Tauhid ringkas yang bahasanya telah dimudahkan oleh salah seorang ulama Johor, iaitu Ustaz Abdul Ghani Yahya, telah mengarang satu kitab Jawi ringkas, Risalah Tauhid nama kitab tu. Masih dicetak dan diajarkan di surau-surau madrasah. Dan dalam kitab itu disebut ayat yang begini, tujuan daripada sesuatu alat. Tapi kalau kita merujuk dalam kitab-kitab akidah yang agak lagi besar, contohnya dalam Hasyiah Suhaimi bagi syarah Hudhudi itu, di situ disebut terang. Maknanya sebab apa dinamakan sifat makna ni sifat makna? Kerana makna itu sendiri, arti ataupun daripada kalimah makna. Walaupun penggunaan makna dalam bahasa kita ni mungkin maksud dia lain, tapi kalau dalam kitab-kitab akidah disebut maksud daripada kalimah makna atau ma'ani itu jamak. Makna-makna, dia kata ma'ani, sifat ma'ani, sifat makna-makna. Kerana sifat ma'ani itu banyak kan, lebih daripada satu sifat ma'ani lah. Tapi kalimah makna atau ma'ani itu maksudnya adalah tujuan. Gitu, tujuan atau maksud. Makni itu adalah maksudun. Maknan tu, asal usul bagi kalimah maknan tu, dia diambil daripada ataupun sirah bagi isim maf'ul, maknan. Kalau di sudut i'lan ni panjanglah tu, maknan tu kan. Kemudian diberi nasibah tu makni, ma'ani jamak dia, makniyun, ma'ani jamak dia. Jadi makna tu artinya tujuan. Tujuan daripada sesuatu alat. Itu di sudut kalimah segi bahasa. Tapi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak mempunyai alat dan maunah, pertolongan, sifat-sifat Tuhan ni tidak ada alat. Semua sifat dia kudrat, iradah, ilmu, hayat. Bukan macam kita kan, kita kuasa dengan tangan. Orang kalau tak ada tangan kudung, orang kata orang tak ada kuasa, tak ada kemampuan. Tangan tak ada kudung kan, lahir-lahir je jadi orang timun. Apa nak boleh buat? Semua makan suap orang je. Dia tak ada kemampuan, tak ada itaqah, tak ada kemampuan, tak ada. Jadi itu kerana kita ni makhluk ciptaan Allah SWT, perlu kepada alat pertolongan dalam suatu tindakan kita. Tuhan tidak begitu. Kuasa Tuhan tak ada alat. Jadi tidak memakai alat, tak memakai anggota dan sebagainya. Bila kata kudrat, makna daripada kuasa lah. Misalnya mendengar adalah makna dari tujuan yang terbit daripada telinga. Mendengar ialah makna atau tujuan yang terbit. Jadi apa tujuan ciptaan telinga kalau kita faham kan? Faham sifat, salah satu sifat hawas yang khamsah, anggota yang 5 kita ni adalah telinga. Jadi telinga itu sendiri, maksud daripada tujuan telinga tu adalah mendengar. Itulah sifat ma'ani. Bukan copeng telinga, bukan lubang dia tu, bukan gendang-gendang tu. Itu alat dia. Kalau di sudut ilmu kedoktoran pun, ilmu tabib dengan ilmu kedoktoran pun mengakui yang dia katakan sifat pendengaran itu, sifat mendengar tu adalah satu kekuatan yang Allah Ta'ala letakkan dalam urat telinga tu, dalam tu. Dia ada power tu. Kalau sekadar alat peralatan saja, kalau sekadar copeng telinga, kalau orang tu tak ada sifat makna dia, sifat ma'ani dia, dia tak boleh mendengar. Panggil dia, kita jerit dia sampai kita ketuk atau tepuk pun dia tak berpaling pun, tak menoleh kita pun. Dia tak ada sifat ma'ani.
Begitu juga lidah. Kalau sekadar lidah tu, kita katakan sifat ma'ani tu lidah, ada je setengah manusia yang ada lidah, tapi dia tak boleh bercakap tu macam orang bisu kan, bunyi lain macam tak apa dia cakap, dia kena pakai bahasa isyarat. Dia tak ada makna kat situ, dia tak punya sifat makna. Tidak dia katakan sifat bertelinga kerana Tuhan itu mendengar dengan tiada alat telinga. Hikmah Tuhan menjadi, begitulah seterusnya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dia sifat makna atau sifat tujuan daripada sesuatu perkara lah. Dia ada lagi lanjutan itu. Okey. Tidak ada katakan sifat bertelinga kerana Tuhan untuk mendengar dengan tiada alat telinga. Hikmah Tuhan menjadikan sebahagian daripada makhluk bersifat ma'ni supaya menjadi dalil bahawa Allah Ta'ala juga mempunyai beberapa sifat ma'ni. Itu wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tu kenapa kamu tidak memerhatikan, tak tengok, tak telik, tak perhati diri kita tu sendiri. Kalau diri kita tu ada makni, kita boleh ambil i'tibar, boleh belajar lah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Walaupun perkataan itu dipertikaikan dari segi sanad dia, tapi maksud dia benar. Tujuan ayat itu ataupun perkataan itu betul. Siapa yang kenal diri dia, kenal Tuhan. Kenal diri dia, kenal Tuhan. Antaranya masalah sifat ma'ani. Itu hikmah dia yang disebut oleh para ulama. Allah Ta'ala juga mempunyai beberapa sifat ma'ani, tetapi berbeza dengan ma'ani makhluk, kerana ma'ani makhluk itu mempunyai alat. Itu satu daripada sebab, satu daripada wajah atau bentuk perbezaan dengan makhluk. Ma'ani makhluk ni ialah melalui alat, tapi yang jelasnya melalui alat. Ada lagi perkara-perkara lain lagi kan. Itu kita kena belajar sifat-sifat khas. Contohnya macam sifat samak. Kita belajar tentang sifat samak tu begitu detail. Apa perbezaan samak Tuhan dengan samak makhluk. Mendengar Allah Ta'ala dengan mendengarnya kita ni beza tu. Macam mana wajah dia, bentuk dia. Sifat basar, melihat Allah SWT dengan melihat kita ni. Di mana wajah dia, di mana perbezaan, bentuk-bentuk perbezaan itu perlu. Jadi, tapi dalam banyak wajah perbezaan itu, bentuk-bentuk perbezaan itu, yang paling jelas alat. Sebab itu disebut di awal-awal oleh para ulama alat dulu. Dia ambil satu bentuk perbezaan. Ma'ani Tuhan itu beza dengan ma'ani makhluk, kerana ma'ani makhluk mempunyai alat. Tuhan tak ada alat. Sebut satu bukan maknanya hak lain tak ada. Adalah sebut zikrul juz, iradatul kull. Sebut sebahagian, semualah. Nabi sebut siapa menangis tengah malam, menangis kerana takut pada Allah Ta'ala, takut pada api neraka tengah malam, habuannya mata itu akan dimasukkan ke dalam syurga. Mata je ke? Habis dia akhirat esok cabut biji mata tu masuk syurga. Badan tinggal di luar. Boleh gitu? Tak. Bila kata mata masuk syurga, badan masuk. Zikrul juz wa iradatul kull gitu. Allah mempunyai 7 sifat ma'ani yang wajib diketahui mukallaf. Nombor 1 kudrat. Kudrat artinya kuasa Allah Ta'ala tanpa tangan dan kaki. Tapi bentuk perbezaan kuasa, kudrat Allah Ta'ala dengan kudrat makhluk memang banyak bentuk-bentuk perbezaan dia. Ini kita perlu pelajari dalam tajuk-tajuk khas tentang sifat kudrat. Begitu. Kuasa Tuhan kan. Yang kedua iradat. Artinya berkehendak Allah Ta'ala tanpa hati. Hati itu alat. Orang kalau tak ada hati, dia hati dan otak kan dua perkara yang berkaitan. Anggota yang sangat berkait, otak dan hati. Kalau kita nak panjang perbahasan macam perbahasan Imam Ghazali, dia membezakan antara hati dengan otak. Beza tu. Dulu ada ilmu kedoktoran, zaman dulu tak mau terima, tapi akhir-akhir ni mereka terima. Sebenarnya kita ni ada punya hati dan mempunyai fikiran. Akal dan hati itu perkara yang berbeza. Orang tasawuf, Imam Ghazali dalam kitab Ihya sebut lama dah, beratus tahun. Imam Ghazali kurun ke-5. Dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau membincangkan tentang perbezaan. Ada beza di antara hati dan akal. Beza. Satu lagi kalimah disebut ruh, satu lagi kalimah disebut nafs. Beza tu semua. Tapi akhir-akhir ni, semenjak akhir ni, orang ilmu kedoktoran pun terima. Sebenarnya hati itu beza dengan akal.
Hati lain, otak lain. Otak tu tempat bagi akal. Jadi dia kata iradah ni artinya berkehendak Allah Ta'ala tanpa hati. Kalau sebab tu kita kalau belajar ilmu akidah, kita dengar orang berceramah, jadi kadang-kadang banyak juga timbul soalan kita, sepatutnya penceramah tak boleh cakap begitu, tapi nak kata apa kan, setengah-setengah terdengar juga orang-orang berceramah sampai hati Tuhan. Sampai hati Tuhan. Tuhan ada hati ke? Apa perasaan Tuhan? Apa perasaan Tuhan? Kalau kita tak nak menyembah dia, apa perasaan dia? Boleh ke cakap begitu Tuhan? Jangan cakap macam itu. Belajar akidah elok-elok. Tuhan tu tidak ada hati. Tuhan tu tak ada otak. Iradah Tuhan tu dengan sifat iradah dia yang qadim. Qadim, yang baqa', yang mukhalafah lil hawadis, yang qiyam bi nafsihi, yang wahdaniyat. Tiap-tiap satu daripada sifat ma'ani tu kudrat itu juga qadim, qidam. Kudrat juga mempunyai sifat salbiah yang 5. Qidam yang kudrat yang dia ada qidam, baqa', kudrat yang baqa', kudrat yang mukhalafah lil hawadis, kudrat yang qiyam bi nafsihi, kudrat yang wahdaniyat. Iradah pun seterusnya begitu tuan. Setiap satu daripada 7 sifat ma'ani itu, setiap satu daripada 7 sifat ma'ani, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, kesemuanya ditanzihkan, disucikan oleh 5 sifat salbiyah. Begitu. Jangan gunakan istilah-istilah yang berbentuk dikatakan kesamaran, walaupun tak tepat sama tu, tapi bentuk kesamaran itu. Waham, sangkaan tu kan. Apa perasaan Tuhan? Kalau Tuhan tengok kita, macam mana rasa hati Tuhan? Rasa buah hati lagi teruk. Itu Jahil Murakab lah. Kita tarik mikrofonnya bagi dia ceramah. Itu kata apa kan? Kena belajar. Ilmu cara orang tua kena belajar. Kemudian ilmu artinya mengetahui Allah Ta'ala tanpa akal dan otak. Ilmu nisbah pada makhluk memang di dalam otak. Kemudian Imam Ghazali bahas daripada otak tu dia pancarkan daripada akal otak kan, dia pancarkan dalam hati. Hati tu dia ada situ. Dia panggil daun sanubari. Ada cahaya, ada cermin hati situ. Perbincangan Imam Ghazali begitu detail. Dah 1000 tahun. Imam Ghazali kurang keempat 1000 tahun. 1000 tahun perbincangan itu. Sangat hebat. Itu kita ni sembah kita, Tuhan tidak begitu. Kemudian hayat. Tuhan mengetahui dengan sifat ilmunya yang qadim, yang baqa', yang mukhalafah lil hawadis, yang qiyamuhu bi nafsihi, yang wahdaniyat, begitu. Dan mengikut ta'arif pengisian-pengisian telah kita faham tentang 5 sifat salbiah yang begitu detail yang telah dibincangkan. Sama begitu juga mendengar Allah Ta'ala tanpa telinga. Telinga tu alat. Ada lagi wajah-wajah yang lain beza mendengar Tuhan dengan mendengar makhluk. Mendengar makhluk dia kena dekat, menjauh tak dengar, kena ada bunyi. Kita kalau tak ada bunyi, tak dengar suara hati orang mengumpat kita. Duduk depan je, mulut tak mengomik pun, tak mengumit pun duduk depan kita, tapi dia bercakap dalam hati tu. Ada suara hati dia panggil hadithun nafs. Dalam istilah fiqh kata hadithun nafs, suara-suara hati. Tak dengar sebab tak ada suara. Kalau di dinding kan, ada dinding simen, tak ada lubang apa langsung, cakap sebalik dinding, tak dengar. Itu beza di antara pendengaran makhluk dengan pendengaran Tuhan. Beza. Sama mendengar Tuhan dengan tanpa telinga. Basar, melihat Allah Ta'ala tanpa mata. Itu Tuhan sebut dalam Quran ada mata. Bi'ayunina. Mata tu ditakwil kan. Itu ayat mutasyabihat. Mata Tuhan tu. Sebab tu konsep kita tanzihkan dulu. Kita belajar sifat salbiah tu betul-betul mantap. Baru kita nak bincang sifat ma'ani. Kerana sebahagian daripada Al-Quran, nas Quran tu boleh kata sifat-sifat ma'ani semua. Tapi ada yang soreh, ada yang tak soreh. Ada yang bentuk muhkam, ada yang mutasyabihat,
Ada yang tashbih, nak serupa dengan makhluk. Contoh macam mata. Mungkin kita boleh faham Tuhan tu biji mata lah. Quran dengan mata. Tapi ulama itulah. Kalau kita mengaji cara ilmu ini senang. Dan ulama telah bagi satu panduan yang jelas. Kalau ayat Quran, nas Quran yang begitu atau hadis-hadis yang bentuk mutasyabihat tu, ada dua cara dia. Wa kullu nasin aw hamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziyah. Setiap nas yang dalam bentuk tashbih, tangan Tuhan, betih Tuhan, mata Tuhan kan. Semua tu kan, contohlah istiwa atas arasy, Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Itu semua ayat-ayat mutasyabihat. Maka kalau kita nak menanggapi, nak memahami ayat itu, kita kena menggunakan dua cara, dua kaedah. Pertama, dia panggil kaedah takwil. Kaedah takwil ni telah dibentang oleh para ulama. Bila kata istiwa dengan makna merentah, takwilkan terus. Bukan dengan makna Tuhan tu ada cokoh duduk atas kursi, dia arah. Kalau gitu punggung Tuhan macam mana pula? Bukti dia terang. Itu dah kaedah menggunakan kaedah bahasa, menggunakan bukti-bukti hujah-hujah yang banyak telah disebut oleh para ulama. Antaranya Imam Ghazali sendiri dalam kitab Al-I'tiqad fil Iqtisad, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Al-Iqtisad fil I'tiqad, karangan Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Al-Ghazali. Beliau menukilkan satu syair. Syair itu dia telah dibaca oleh orang-orang dulu daripada Islam sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syair itu kan berkenaan dengan seorang raja zaman jahiliah dulu, nama Raja Bishr. Qad istawa Bishru 'alal Iraqi. Sungguhnya telah beristiwa Raja Bishr di atas negeri Iraq. Bi ghairi saifin wa damin muhraqi, tanpa dengan pedang dan darah yang ditumpahkan. Maksudnya Raja Bishr telah menjarah, telah menyerang negeri yang Iraq ketika itu dengan tanpa ada peperangan. Dia tidak menyentak pedang untuk berlaga dengan siapa-siapa dan tak membunuh siapa-siapa pun. Jadi kalimah istiwa itu telah disebut dalam syair itu. Adakah kita nak faham cara lafzi dia? Istiwa tu dengan mana duduk? Maknanya sekarang kalau kita faham, Raja Bishr telah menduduki satu negeri Iraq dengan tanpa menyentak pedang dan membunuh siapa-siapa. Maksudnya punggung Raja Bishr terlalu besar. Besar mana punggung Raja Bishr? Dia boleh duduk satu negeri Iraq, besarnya gergasi pun tak sampai macam itu. Nampak tak? Jadi kalimah istiwa tu pada bahasa Arab maksudnya ialah merentah. Ya, kalau Al-Quran sendiri Tuhan menyebut Tuhan tu dia tak ada punggung, memang tak ada, dia tak ada anggota. Tuhan tak boleh kata-kata ada anggota. Kalau kata Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, Tuhan sifat Rahman tu pemurah tu istiwa di arah, makna merentah, istaula. Kalau orang kata itu Mu'tazilah takwil, lama kita jawab, dah kebetulan dia takwil, kita takwil, apa salahnya? Betul takwil yang sebenar. Walaupun dia Mu'tazilah, dia tak betul, tu soal dia. Kalau dia satu fahaman dengan yang kita, molek orang tadi kata molek hal lagu tu. Apa masalahnya? Kalau dia takwil, dia kata istawa mana istaula, istilah, kau tak kisah. Tapi sebenarnya ada beza tu sebenarnya. Tapi tak apalah. Bukan jadi masalah pun. Kebetulan dia takwil, kita Ahlussunnah wal Jamaah takwil, molek sama satu faham baru. Okey, sekali lagi Basar artinya melihat tanpa mata. Kalam artinya berkata-kata Allah Ta'ala tanpa huruf lidah dan suara. Tanpa huruf lidah dan suara, macam mana kita faham dalam matan Ummul Barahin, wal kalamu laisa biharfin wala sautin. Kalam Allah Ta'ala itu tanpa ada huruf dan suara. Okey, kita terus sikit kepada contohlah. Kita tengok muka surat tentang bab kalam. Kalau nak baca, itulah kita baru baca semuka kan, masa pun dah nak habis dah. Tak upaya lah. Jadi kita tengok tentang sifat kalam sikit. Saya ingat yang tu agak penting. Contoh dah antara sifat ma'ani. Okey, tengok muka surat 81 tentang kalam. Ini salah satu dari sifat ma'ani kalam.
Kalam artinya berkata-kata Allah Ta'ala, mustahil dia bukmun, artinya bisu. Yang bisu. Abkam tu lagi baik, tapi tak apalah. Dia telakkan isim fa'il, maksudnya fi'il lah. Itlakkan mausuf, maksudnya sifat. Tak apa, kita gunakan kalimah Tuhan punya sifat, bukmun. Mustahil dia itu bersifat dengan bisu. Maksudnya berkata-kata Allah Ta'ala tanpa bermulut, suara dahulu kemudian bertertib, berhuruf sebagaimana kata-kata makhluk. Itu beza. Kalam Allah Ta'ala dengan kalam makhluk, beza. Sudah itu kan. Dahulu suara tu jirim arat tu dalam perbincangan dalam mukhalafah. Dulu kemudian tu dalam qidam dan baqa. Tak ada. Kalau kita nak lihat kan, ma'ani, setiap ma'ani yang 7 tu salah satu manusia ada salbiah ni yang 5 tu. Boleh kita faham kan situ. Okey, huraiannya. Berkata-kata ialah satu sifat yang tetap ada, yang qadim lagi azali. Yang tetap ada ni, itulah dia ada pada zat. Mawjudun fi zihni wa mawjudun fil khariji. Itu dalam istilah yang kita belajar kitab Jawi kan. Tetap ada ni ada pada zat Allah Ta'ala, dan ada di luar, di khariji, mawjud fil kharij, fi kharij zihni tu, luar fikiran tu, maksudnya di akhirat nanti kita boleh nampak sifat kalam ada pada zat Allah Ta'ala. Tapi atas mukhalafah, atas segala sifat salbiah yang 5 yang telah kita faham lah. Dia qidam, baqa, mukhalafah, sifat Tuhan yang qadim, mukhalafah lil hawadiqi yang munasif dan niat. Begitu. Itu nikmat yang besar. Melihat zat Allah, melihat sifat Allah Ta'ala di akhirat, zat yang besar. Tapi melihat hakikat zat, hakikat sifat tak berlaku. Okey. Berkata-kata ialah satu sifat yang tetap ada, yang qadim lagi azali. Qadim lagi azali ni kerana sifat kalam ni kita menolak. Istilah ni telah diletakkan oleh para ulama akidah. Istilah qadim lagi azali, kalam Allah Ta'ala tu qadim lagi azali, kerana menolak fahaman golongan Mujassimah, golongan Mu'tazilah yang mengatakan sifat kalam Allah Ta'ala tu ada yang barunya. Macam Quran ini baru, Mu'tazilah kata. Setengah daripada golongan-golongan Mujassimah ataupun golongan-golongan sebahagian daripada golongan Hanabilah yang mereka terpengaruh dengan Mujassimah juga, tapi setengah daripada ulama kita mengatakan kaul itu sangat lemah. Adalah perbincangan yang panjang yang mengatakan Quran yang ada pada sisi kita ni, yang berhuruf bersuara ni, ada pada zat Allah SWT, berhuruf bersuara juga. Itu pendapat itu sangat lemah dan ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak boleh pegang begitu. Mengatakan itu satu bid'ah yang fahisyah. Kita belajar Ahlus Sunnah wal Jamaah kena biar reti molek kan. Kadang-kadang walaupun orang tu memang tokoh yang berpendapat begitu tu memang kalangan ulama besar pada Ahlus Sunnah Jamaah juga. Tapi macam contoh macam yang memahamkan Quran yang berhuruf suara ni ada pada zat Allah Ta'ala berhuruf suara juga. Sedangkan yang kita faham Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, Quran yang ada pada tangan kita ni berhuruf suara. Tapi maknanya atas Quran yang ada pada zat Allah Ta'ala tu tak ada huruf, tak suara. So itu dalam mata Ummul Barain kata wal kalamu laisa biharfin wala sautin. Terang situ. Untuk membezakan antara akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya majoriti ni, yang Asy'ariyah Maturidiyah ni, dengan akidah-akidah yang sebahagian mereka tu orang Ahlussunnah juga, tapi mereka telah tergelincir di sudut itu. Ulama telah erat tolak fahaman tu, salah. Dia panggil, kalau dalam kitab Jawi kita pun ada disebut golongan Hanabilah yang memaham gitu. Sebab itu di sini dalam ta'rif disebutkan sini yang qadim lagi azali, kalam tu. Bukan hanya semata-mata merujuk pada sifat kudrat itu, sifat kalam yang dikatakan sifat ma'ani sahaja. Bahkan perbincangannya melibat tentang Quran sendiri. Dia panggil kalam lafzi. Kalam itu terbagi perbincangan kalam Allah Ta'ala, terbagi kedua, kalam nafsi dan kalam lafzi. Kalam nafsi itu sifat ma'ani yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang berada pada zat Allah Ta'ala itu dikatakan kalam nafsi. Al-Quran yang diturunkan, yang kita baca pada hari ini, surah Fatihah sampai surah An-Nas tu, itu kalam lafzi. Pada lafaznya memanglah berlafaz, dicetak, dibaca, dicetak, diulang cetak, diingat, ditafsirkan,
dikembangkan lagi pemahaman ilmunya sebagainya, sehingga berjilid-jilid, banyak kitab kan, bukunya pula tentang ilmu Al-Quran tu. Itu dikatakan kalam lafzi. Tapi makna kalam itu sendiri, Al-Fatihah yang kita baca tu, makna Al-Fatihah tu pada zat Allah SWT, yang itu qadim, sedia kala lagi azali, tak berhuruf, tak bersuara yang tu. Tu panjang perbincangan tuan. Itu cara ringkas fardhu ain kan. Kalam tu bagi dua, nafsi dan lafzi. Dalam saya ingat dalam buku ni pun ada. Masing-masing boleh baca tu kan. Okey, huraiannya. Berkata-kata adalah satu sifat yang tetap ada, yang qadim lagi azali, yang berdiri pada zat Tuhan. Dengan dia itu kalam menunjukkan apa-apa yang diketahui oleh sifat ilmu, iaitu pengetahuan. Jadi kalam dengan sifat kalam dengan sifat ilmu Allah SWT ni bertakluk. Tu takluk pula. Bincang tentang takluk tu pun 1 jam juga. Kena faham dulu tentang takluk. Jadi muta'alaknya atau tempat takluknya sama. Kalau kata kalam menceritakan tentang perihal zat Allah SWT, perkara wajib, perihal sifat Allah SWT. Dalam Quran banyak kan? Wallahul ghaniyul hamid, tu zat sifat Tuhan. Jadi kalam Allah Ta'ala itu, sifat kalam ni, dia bertakluk pada perkara wajib, perkara jaiz. Tentang jaiz banyak. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Al-ard, bumi itu perkara harus, ciptaan Allah Ta'ala. Itu masuk juga di bawah skop ilmu kalam. Ilmu kalam pula, sifat kalam kan, dia katakan ta'aluk. Kemudian tentang perkara-perkara mustahil, tentang syarikul bari, rakan kongsi bagi Tuhan, lam yalid wa lam yulad. Al-walid tu, al-walid, anak dan bapa bagi Tuhan tu perkara mustahil. Jadi sifat kalam ni dia ta'aluk kepada perkara wajib, perkara mustahil, perkara jaiz. Begitu juga dengan sifat ilmu Allah SWT. Dia katakan ta'aluk inkisyaf ilmu itu kepada perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus, sama. Itu masuk di situ. Kalau kalam mendilalahkan, ta'aluk kalam tu nama ta'aluk dilalah, mendilalahkan pada perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus. Sifat ilmu sama, perkara wajib, perkara harus, mustahil dan perkara harus. Sini kata sini, dengan dia itu kalam menunjukkan apa-apa yang diketahui oleh sifat pengetahuan, sifat ilmu. Maksudnya apa-apa yang ditakluk oleh sifat ilmu ditunjuk oleh sifat kalam. Dengan kata yang lain, apa-apa maklumat bagi sifat ilmu Tuhan itu kesemuanya ditunjuk oleh sifat kalam Tuhan. Begitu. Kenyataannya adalah seperti berikut: maklumat ilmu Tuhan yang wajib, yang mustahil, yang harus. Seperti Allah Ta'ala firman dalam Quran, Anallahu la ilaha illa ana. Akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Itu menunjukkan perkara wajib. Itu tentang zat dan sifat. Allah tu ismu zat wajibul wujud, yang mempunyai sifat-sifat kamalat yang banyak. Allah tu, kalimah Allah tu kan, la ilaha illa ana. Perkara mustahil pula seperti firman Allah Ta'ala, Innallaha thalithu thalathah. Orang-orang Kristian berkata bahawasanya Allah Ta'ala yang ketiga daripada tiga, iaitu Tuhan bapa, ibu dan anak. Oknum yang tiga, Trinity, Trinitas. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Jadi berdasarkan ayat itu, sebenarnya Kristian tu kafir. Kafir pada rubuk uluhiyah, ketuhanan si kafir. Yang kata, sebab tu pada mazhab kita Syafi'i, kita tak boleh makan sembelihan orang Kristian, tak boleh kahwin dengan anak-anak orang Kristian. Tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka tu tidak sah sebagai diiktirafkan sebagai Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ni sebenarnya rubuk uluhiyah dia selesai. Cuma di segi nabawiyah dia tak beriman dengan Nabi. Itu pada pandangan mazhab. Mazhab lain tu terpulang . Lepas tu jangan bawa faham-fahaman tu di Nusantara, tak boleh. Ulama kita tolak lama dah. Jangan pula. Tambah lagi kalau kita bincang pula di segi fiqahnya, orang-orang ahli kitabiah ni, golongan perempuan kitabiah yang halal kita kahwin dengan anak perempuan mereka, kita halal makan sembelihan mereka. Kalau sekiranya mereka tu sama ada memang daripada keturunan Bani Israel ataupun daripada keturunan nenek moyang mereka itu pernah menganut agama Kristian, bukan agama Kristian, agama Masihi atau agama Yahudi. Jadi titih keturunan tu sampai pada hari anak-anak yang ini saja.
Kalau sekiranya dia daripada golongan Penan kan, ataupun daripada Batak Karo belah seberang, masuk Kristian, dia orang tu langsung tak ada keturunan daripada Bani Israel. Dia orang bukan Bani Israel, orang sini. Tak sah taraf mereka tu sebagai ahli kitabiah, tak boleh. Itu pandangan mazhab kita, tak boleh. Jangan buat. Jangan izinkan anak-anak kita kalau pergi ke mereka ke, senang-senang pergi masuk mana-mana restoran orang Kristian situ kononnya. Kerana mereka tu ahli kitab, kita boleh makan ayam-ayam yang tak sembelih di situ. Halal berlaku. Jangan buat mudah-mudah itu. Itu satu ajaran yang kalau dah dibincangkan lagi segi fiqh pun tak boleh sebenarnya. Banyak ulama, ramai ulama bincang tentang itu. Sebenarnya orang-orang Kristian, orang-orang Masihi, Yahudi sendiri pun ada cara sembelihan mereka. Ada cara sembelihan mereka juga. Bukan boleh pakai katuk karen dia macam itu, pukul begitu je. Tak ada. Tak ada. Okey. Maksud keterangan di atas adalah kalam itu satu sifat juga, tidak berbilang-bilang tetapi ia berbagai-bagai. Ni kalau nak bincang pun maka masanya pukul 1 dah habis masa. Kalam Allah Ta'ala itu wahdaniyat. Macam tadilah kita bincangkan lah. Sebab biar kita kudrat wahdaniyat. Kudrat. Pada kudrat ada wahdaniyat. Macam mana kudrat wahdaniyat pula? Maknanya tidak berbilang-bilang pada sifat, menafikan kam muttasil dan kam munfasil pada sifat. Kam muttasil maksudnya kudrat kita, kudrat Tuhan itu tidak, kuasa Tuhan itu tidak berbilang-bilang pada jenis yang satu, tidak dua, tidak tiga, kuasa Tuhan satu saja. Kalam kita juga, kalam itu hanya satu, esa pada sifat kalam Allah Ta'ala. Itu menafikan kam muttasil pada sifat kalam. Kalam itu, sifat kalam itu hanya satu sifat, sifatun qaimatun, satu sifat je, tak banyak. Tak 2, 3, tak. Kudrat kita juga tidak 2, 3, 4. Iradah tidak 3, 4, 5, 6. Satu asa. Kemudian menafikan kam munfasil, maksudnya tidak ada satu kalam yang lain daripada sifat kalam Allah Ta'ala sama dengan kalam Allah SWT, dengan sifat kalam Allah Ta'ala. Kudrat, tak ada satu kudrat yang lain pada Allah Ta'ala yang sama dengan kudrat Allah Ta'ala. Itu menafikan kam munfasil pada sifat. Kam muttasil, kam munfasil. Ada perbincangan pada sifat salbiyah. Ada perbincangan di situ. Habis yang ini yang banyak. Ada setengah orang ulama mengatakan 6,666 ayat Quran. Mengapa banyak ni? Kalimah tu saya kira lagi, huruf saya kira lagi banyak sangat, bukan satu. Itu kena masuk kuliah khas lah tuan, baca bincang betul tu. Itu kalam lafzi. Kalam nafsi satu je. Kalam lafzi ni dia nisbah setelah diciptakan. Asalnya kalam lafzi ni, Quran ni Tuhan dah ciptakan di Baitul Izzah. Di Baitul atas lagi, langit ketujuh kan, di aras turun. Di Lauh Mahfuz ya, Lauh Mahfuz kan. Lauh Mahfuz diciptakan satu-satu huruf tu besar gunung. Ihya telah membahaskan perkara ni. Satu-satu huruf dalam Al-Quran tu, satu huruf je sebesar gunung, bukan besar lagi. Berapa banyak huruf dalam Al-Quran? Berapa huruf? Kemudian diturunkan ke Baitul Izzah, ke langit pertama. Kemudian baru diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Sedikit demi sedikit dibaca. Itu kalam lafzi, tak apa banyak. Okey. Habis masa lah tuan. Kemudian kita terus sikit ya. Kalau baca tu tengok muka surat 84. Yang lain tu saya ingat boleh faham dia. Okey. Jadi kita diharamkan, dilarang untuk mengatakan Al-Quran itu sebagai baharu. Tengok muka surat 84 kan, diingatkan lagi anda hendaklah menyebut Al-Quran yang ditulis, yang dihafal, yang dibaca sebagai qadim, iaitu sedia kala. Yang ini ia bukan makhluk kerana berdasarkan hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dalil lagi hal lain pun banyak. Ini salah satu dalil. Dalil hujah ni pada sudut ulama, pada pandangan ulama, kadang-kadang dia memadai dengan satu dalil. Disebut, bukan maknanya dalil lain tak ada. Banyak sangat hujah dalilnya. Disebut satu je.
ma baina daffatayil mashafi kalamullah. Ini riwayat dalam hadisnya ada dalam Sunan Abi Daud. Itu sajalah. Apa-apa yang dicelah dua kulit mushaf itu kalam Allah Ta'ala. Ulama telah menjelaskan bahawa sifat kalam Allah Ta'ala tidak berdiri pada dua zat, tidak berkata-kata dengannya oleh beberapa orang, dan tidak berkata-kata dengan kalam Allah Ta'ala melainkan Allah Ta'ala juga. Oleh itu nisbah lafaz-lafaz Al-Quran, tilawah bacaan dan ingatan dalam hati manusia dengan sifat kalam adalah seperti nisbah bayang-bayang dengan tuan bayang-bayang. Itu berlain-lainan di antara bayang-bayang dengan tuan bayang-bayang. Begitu jugalah berlainan antara lafaz, hafalan bacaan, tulisan Al-Quran dengan Al-Quran yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang mana ia juga disebut sifat kalam. Mana nak faham tu? Bayang-bayang lain, tuan bayang-bayang lain. Cuba kita berdiri tengah panas tu, keluar bayang-bayang, habis bayang-bayang tu kita. Begitu juga Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran yang dihafal ini lain daripada Al-Quran yang ada pada zat Allah SWT. Sebab itu dalam ulama tauhid, dalam kitab-kitab mereka mengibarahkan, dia kata diharamkan kita kata Al-Quran ini baru. Ada dua sebab. Kita kena kata Al-Quran yang cetak, yang dicetak, yang dihafal ini sebagai qadim juga. Selain daripada ini, satu contoh nas hadis kan. Banyak lagi lah dalil yang lain. Jadi ada dua sebab. Yang sebab pertama, kerana makna Al-Quran yang kita baca ni macam Al-Fatihah mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Makna Alhamdulillahirabbil alamin itu ada pada zat Allah Taala yang qadim, yang sedia kala, yang mukhalafah lahir, yang munafsi, wahdaniyat. Yang itu Ar-Rahmanir Rahim ada pada zat Allah Taala yang qidam, yang baqa, yang mukhalafah lahir, yang qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat. Macam itu. Jadi kalau kita kata Al-Quran yang kita baca ni Alhamdulillahirabbil baru, nescaya yang sana baru. Ini masalah besar pada akidah. Sebab itu salah besar pandangan ataupun pendapat golongan Hanabilah mengatakan Quran yang ada pada zat Allah Ta'ala berhuruf suara juga. Tersalah. Jadi tak boleh. Jadi dikhawatiri kita akan mengisbatkan Tuhan itu ada sifat kalam Allah Ta'ala tu berhuruf suara. Jadi semua makhluk itu tak boleh. Kita kena kata qadim. Kita kena kata qadim juga kerana makna dia ada pada zat Allah Ta'ala. Cumanya okey, kita bincang yang lain. Sebab yang kedua, jadi setengah daripada ulama mengibaratkan li'anna nisbatut ta'lif laisa min kalamil bashar bahawa bal huwa laisa ta'lif min al-bashar. Nisbah ta'lif tu, nisbah susunan tu. Yang menyusun Al-Quran ni siapa? Yang menyusunkan basmalah tu sebelum daripada Alhamdulillah, sebelum Alhamdulillahirabbil alamin tu baca basmalah tu, siapa yang menyusun? Allah Ta'ala sendiri kan. Nisbah ta'lif tu, nisbah susunan tu. Oleh kerana ada nisbah penyusunan itu daripada Allah SWT, maka kita kata Al-Quran ini adalah qadim. Tak boleh kata baru. Perbandingannya ulama membuat satu misalan ataupun untuk menasabah akal lah, nak faham kan. Macam kita terima surat email ke WhatsApp ke WhatsApp ke kawan kita yang duduk di US contohnya. Jadi bila kita baca, apa khabar saudara, apa khabar kekasihku, kita pun kata ini perkataan WhatsApp, ini perkataan current, ini current kan, elektrik. Ini bukan perkataan, ini bukan kalam. Kalam lah kalau guna kalam. Ini bukan kalam, bukan cakap kawan aku yang duduk di US ini. Macam mana kata? Betul ke macam tu? Nak faham? Salah lah. Ini perkataan kawan kita sana lah, dia hantar WhatsApp kita. Habis kita kata yang terpampar di skrin tu, perkataan siapa? Perkataan handphone ke perkataan kawan kita lah. Betul Al-Quran sini. Perkataan Allah lah, kalamullah lah. Sebab itu okey. Hasilnya ini adalah fahaman yang benar. Anda hendaklah bersungguh-sungguh memahami perbezaan ini kerana kebanyakan orang telah tersalah faham. Hasilnya sifat kalam yang sedia kala yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, ianya disebut juga sebagai kalam nafsi. Itu sifat. Kemudian yang kedua, lafaz-lafaz Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ianya disebut juga sebagai kalam lafzi. Kedua-duanya dipanggil kalam Allah Jalla Jalaluh, juga dipanggil kalamun qadimun.
Footnote di bawah itu, inilah kadar fardu ain yang mesti diketahui mukallaf. Adapun mengetahui perkara-perkara yang selanjutnya adalah fardu kifayah. Kalau nak bincang macam-macam. Pendapat orang-orang ulama tentang kalam ni, tentang Quran ni berpuluh-puluh, banyak sangat. Jadi yang tu kita tinggalkanlah, bukan fardu ain. Kita tahu yang ini yang mustahak, sekadar apa yang dicatat oleh ulama ahlul kalam, oleh ulama akidah dalam kitab-kitab karangan mereka, kita sambut, kita ambil, kita hafal, kita azamkan, kita faham betul-betul. Masa pun sudah cukup sampai pukul 1. Memang janji je sampai pukul 1. Tak sempatlah kita soal jawab. Bolehlah kot berhenti. Saya rasa sekadar itulah nyampaian saya yang serba kurang dalam dhaif ni. Cuma kita menyerulah kepada masyarakat untuk meneruskan, menyemarakkan pengajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni. Asy'ariyah Maturidiyah mengajar sifat 20 ni, jangan ragu-ragu. Cari guru boleh mengajar. Kita mengaji dengan mereka, jangan pergi mengaji ilmu hakikat marifat, sudahlah. Lain pula bahas dia. Belajar ilmu guru berkitab, memang ada silsilah guru dia. Sampai kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan dalam buku ni tuan-tuan, kalau saya maaf di belakang tu ada silsilah perguruan tu. Ada Hak Janjawi, ada Hak Rumi, muka surat 124. Silsilah perguruan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Semua ulama-ulama kita, Syekh Fatani ke, yang mengarang kitab-kitab Jawi ke, kitab-kitab akidah bahasa Jawa ke, bahasa Aceh ke, bahasa Arab ke, semua akhirnya di hujungnya akan kita jumpa silsilahnya perguruan tu sampai kepada Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Cuba lihat muka surat 130. Di bawah tu muka surat 130, maka daripada Imam Ghazali tersebar luas mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Al-Ghazali dia belajar, dia berguru. Bukan cerita hadis, kita dah terang tadi beza di antara sanad hadis dengan sanad perguruan lain. Jangan pula keliru, jangan pula pergi setengah-setengah orang kan. Semua dia nak pakai ilmu hadis. Sampai masalah-masalah fiqh pun dia dah pakai hadis, tak ada dalam hadis. Kita letihlah nak melayan orang macam tu. Cuma kita nak cakap dengan orang kampung, orang awam. Orang yang jenis sikit-sikit hadis. Mana hadis? Susah mengaji dengan dia, buang masa. Masalah fiqh tak ada hadis sebenarnya, tak perlu hadis. Bukan tak perlu ke mana, sebenarnya perkara itu perkara ijtihadi. Kalau ada kurang hadisnya, fiqh pun dia lagu tu. Cakap lebih kan dalam bentuk emosi kan. Jadi susah mengaji lah orang macam itu. Sekejap hadis. Hadis benarnya kalau semua adalah hadis, orang tak kata fiqh. Kerana fiqh tu ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Kalau sekiranya ada ijtihad, itu bukan fiqh. Masalah ijtihad tu yang nak kena belajar betul-betul. Bukan semua orang boleh faham masalah tu. Orang kampung tak boleh dia. Beza fa'ala dengan fa'alu pun tak boleh, tak tahu mana. Kita mengaji pondok dulu, fa'alu fa'alat, pergi kepala bulu, balik kepala bulat. Sebab Tok Guru suruh cukur. Mula-mula kita datang rambut hanya tebal. 40 hari balik ke rumah, orang tua kita tengok mana rambut, tak ada, Tok Guru suruh cukur. Apa yang kau dapat di pondok? Fa'alu fa'alat. Pergi kepala bulu, balik kepala bulat. Itu susah, itu boleh lah. Okey, kita tengok sini. Jadi Imam Ghazali belajar dengan Imam Harmain. Dia masuk madrasah Imam Harmain. Imam Harmain belajar dengan Imam Abul Qasim Abdul Jabbar Al-Isfiraini. Imam Abul Qasim Abdul Jabbar Al-Isfiraini belajar dengan Ustaz Abi Ishaq Al-Isfiraini. Ustaz Abi Ishaq Al-Isfiraini kita tengok, dia belajar dengan siapa? Abu Hasan Al-Bahili. Abu Hasan Al-Bahili memang murid langsung kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Okey, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia mempunyai 2 orang murid utama, tapi sebenarnya ramai lagi. Tapi yang menonjol dalam bentuk karangan dan ramai lagi silsilah tu sampai tambah bila sampai kepada Imam Ghazali teranglah kan. Dia lagi terserlah lah guru dia tu. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari punya 2 orang murid yang utama, Abu Hasan Al-Bahili dengan Ibnu Mujahid At-Tai. Kemudian Abu Hasan Al-Bahili ni dia ada 3 murid dia kan. Qadhi Abu Bakar Al-Bakillani, selain daripada Qadhi Abu Bakar Al-Bakillani, Imam Bakillani belajar juga dengan Mujahid At-Tai. Juga Abu Hasan Al-Bahili mempunyai murid Abu Bakar bin Fura.
Abu Bakar Furak ni Masya Allah. Okey, dia semua ni ada karangan mereka. Ada kitab karangan, kitab akidah yang mereka karang sendiri. Mereka ni mempunyai karangan yang sangat bernilai. Juga Abu Hasan Al-Bahili mengarang murid beliau yang masyhur Abi Hasan Ustaz Abi Ishaq Al-Isfiraini. Allahu Akbar. Siapa Abu Ishaq Al-Isfiraini ni? Patah lidah kita nak cerita. Baik, Abu Bakar Furak mempunyai satu murid yang sangat masyhur, Imam Al-Qushairi, pengarang kitab Risalah Qushairiyah dalam bidang tasawuf, menjadi rujukan utama dalam bidang sufi tasawuf. Jadi Imam Qushairi juga mempunyai karangan dalam bidang akidah. Dia juga ulama akidah Imam Qushairi ni. Jangan ingat tasawuf sufi tarekat je, yang alim besar. Baik, Qushairi, kalau kita lanjutkan lagi, Qushairi ada mempunyai murid dia Ali Farmidi. Ali Farmidi menjadi guru kepada di bidang tarekat sufi kepada Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Boleh lihat cerita tu dalam Ihya sini pun ada. Okey, Qadhi Abu Bakar Al-Bakillani punya murid yang sangat hebat, Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Ada punya karangan juga. Semua dia orang ni semua ada karangan. Ada kitab-kitab karangan mereka. Kemudian Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi punya murid yang sangat hebat, Abu Muzaffar Al-Isfiraini, mengarang kitab Tafsir Fiddin, menjadi rujukan utama. Kelebihan ni pula yang perlu kita fokuskan, ulama telah memberi satu kenyataan yang agak memang menarik hati kita. Kata para ulama, ramailah ulama yang berkata, Imam Harmain ini, guru merupakan guru kepada Imam Ghazali, telah mengumpulkan seluruh maklumat akidah yang diwarisi daripada Imam Abu Hasan Syari, sama ada daripada Imam Abu Hasan Syari sendiri, daripada Hasan Bahili, daripada Mujahid Ta'i, berapa orang tu? Daripada Abu Bakar Furak, daripada Qadhi Al-Bakillani, daripada Ustaz Isa Isfani, daripada Imam Qushairi, daripada Abu Qahir Al-Baghdadi, daripada Abu Muzaffar Al-Isfani. Semua itu dikumpulkan, direngkas dan dihuraikan oleh karangan-karangan Imam Harmain. Jadi sebab itu Imam Harmain ini digelarkan sebagai Madinah, ibu kota kepada seluruh ilmu yang diwarisi daripada Imam Abu Hasan Syari. Kemudian Imam Harmain telah menurunkan keilmuan akidah beliau kepada Hujjatul Islam Al-Ghazali. Al-Ghazali telah turun titik-titik, kita boleh buktikan dari segi semakan, dari segi silsilah perguruan, sampai kepada ulama kita, sampai kepada Syekh Daud khasnya Al-Fatani yang mengarang kitab akidah yang kita belajar, Durus Samin, Aqidatul Najin, ulama Al-Fatani, ulama Melayu, sampai. Kemudian kalau daripada Abu Hasan Syari, Abu Hasan Syari orang setengah sangkaan orang ramai. Abu Hasan Syari ni dia mewarisi ilmu Mu'tazilah, 40 tahun belajar Mu'tazilah, guru dia Abi Ali Jubai tu. Kemudian dia tinggalkan ilmu Mu'tazilah, dia susun Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia ambil mana? Mana dia ambil? Dia belajar ilmu Mu'tazilah, kemudian susun Ahli Sunnah wal Jamaah. Mana dia belajar? Itu maklumat yang tak kesampaian. Boleh jadi sanksi itu setengah pada modal mereka yang sanksi dengan pengajian sifat 20 tu lah, salah satunya. Tak, sebenarnya Ibu Hasan Syari belajar banyak dalam kitab-kitab tabaqah ulama, mengatakan dia belajar lagi. Dia menuntut dengan Imam Abu Hasan Imam Zakaria bin Yahya As-Saji. Setelah dia meninggalkan faham Mu'tazilah tu, dia pergi belajar di Baghdad, belajar menyambung pengajian, belajar berulang-alik, bukti dia banyak. Kemudian Imam Zakaria As-Saji belajar Imam Rabi'. Imam Rabi' murid pada Imam Syafi'i. Imam Rabi' belajar dengan Imam Muzani. Imam Muzani belajar dengan Imam Syafi'i. Oh, kan Syafi'i fiqh. Tak pernah dengar ni akidah pula pada Imam Syafi'i. Hai, ini bukan cerita hadis tu, ini cerita ilmu. Imam Syafi'i, kalau menurut Qadhi Husain, satu tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, telah mencatat satu catatan yang sangat memeranjatkan kita lah, orang-orang ahli ilmu terperanjat, terkejut. Jadi Qadhi Husain mengatakan Imam Syafi'i telah meninggalkan 130 buah karangan, 130 buah karangan dalam pelbagai disiplin ilmu. Jangan kita sangka ilmu fiqh je. Kalau contoh pula, macam saya lah masuk pergi belajar 3-4 tahun belajar dengan tuan guru saya. Habis saya belajar ilmu nahwu je 3-4 tahun, buang masa. Ada orang buat kerja gitu. 3 tahun, 4 tahun kita masuk pondok tu, kita belajar semua. Sekadar mana yang kita boleh, kita akan belajar. Kita belajar nahwu, kita belajar saraf, kita belajar fiqh, kita belajar akidah. Lebih akidah,
kita belajar tafsir, belajar Quran, belajar tajwid, belajar semua belajar. Kerana mana boleh lah. Tapi bukan satu ilmu je, tak munasabah langsung satu ilmu. Pergi masuk madrasah yang lebih tahap ini. Imam Syafi'i ni bukan tahap universiti tuan, bukan tahap profesor, tak ada title kita nak bagi PhD ke dia. Bukan bahasa dia lah. Semua ilmu dia kuasai. Banyak kalau kita baca dalam biodata karangan-karangan ulama besar. Contohnya Imam Abu Zuhrah dalam kitab karangan beliau, para ulama di zaman itu hadir di majlis pengajian Imam Syafi'i, belajar semua ilmu. Yang nak belajar fiqh, belajar fiqh. Yang nak belajar lughah dalam kuliah Syafi'i. Syafi'i sangat mahir ilmu lughah. Yang belajar hadis dalam kuliah Imam Syafi'i. Kita orang kampung, budak. Tak. Jangan main perkara ni. Kita percaya je, percaya. Jangan sangsi dah belajar. Baik, Imam Syafi'i belajar dengan siapa? Susah cerita lah. Cukup lah, baca sendiri je tu. Sudahlah kot. Jangan tanya lah. Tanya lagi matahari duduk mana. Buang masa lah, tak mau cerita. Aku laqali azza astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sairil muslimin. Innahu wal ghafurur rahim. Allahumma ta'alaina futuhal ilmi wal hifz wa ta'alaina futuhal arifin kama fatahta ala anbiya'ika wa liyaika wa ala ibadika as-salihin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام مشايخنا الفاتحة.